Masa dengan anak-anak, Masa. masa untuk diri sendiri. Lepas tu daripada husband lah. Dia siapa sanggup pergi kerja. Dia putih hijau. Dia pun pergi kerja. Sebab dia tak sanggup tengok bini ni buat kerja sorang. Isabalik hari ini, hari semalam penuh cerita. Hari esok siapa duga, minta maaf aku cerita. Bersama Nuzul Fazli. Okay, Assalamualaikum. Ini adalah satu segmen baru daripada Nuzul Fazli Channel. Minta maaf, acu cerita. Jadi hari ini seperti ramai tengok tajuk pun tahu dah. Hari ini first episode kita bersama dengan Warung Cik Siti lah. Owner Warung Cik Siti. Sebab apa kita pilih Warung Cik Siti ni? Sebab dia sebagai bagi saya lah inspirasi. Saya nampak perjalanan perniagaan dia, bisnes dia, susah senang dia dalam berniaga. Saya nampak daripada sebelum-sebelum ni. Hari ni bertuah kerana saya pilih Warung Cik Siti. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Kerana terpilih untuk segmen episod pertama ni. Nama dia Minta Maaf, Acu Cerita. Dia lebih kepada nak tahu kisah perjalanan sesebuah perniagaan dengan tahap, bagi saya ni satu kejayaan lah Warung Cik Siti ni. Jadi sebelum tu kita perkenalkan dulu, minta Kak Epa perkenalkan diri dulu dari segi nama, asal mana, orang mana. Jadi kita silakan. Kak Epa ni saya biasa panggil dia Kak Epa. Dah apa bang? Dia Warung Cik Siti ni asalnya daripada nama saya lah. Oh, Nama saya Siti Nur Famiza. lepas tu nama Cik Siti tu. Sebab tu tubik nama Siti tu daripada nama sendiri lah sebenarnya. Ha. Epa ke tu nama panggilan orang-orang dekat. Okey. Orang dekat. Maksudnya kita ni kira kategori orang dekat lah panggil Kak Epa ni dia. Okey. Kira nama rumah. Sebelum kita ada beberapa soalan hak sedikit panas. Bukan panas sangat pun Kak Epa. Kita lebih kepada nak tahu sebagai inspirasi untuk peniaga-peniaga luar ni, orang peniaga luar ni. Sebagai inspirasi untuk dia mungkin ada rasa down, ada rasa give up nego, ada turun naik, biasa dah nego dah. Biasa Jadi dah. hari ni kita nak bertuah bersama dengan owner Warung Cik Siti. Soalan dia yang pertama ni kita nak tahu, lagu mana boleh tercetus nak jual nasi kerabu? Dia sebenarnya kalau ikut permulaannya masing-masing ada carrier masing-masing. Okey. Kita pun kerja. Jadinya bila sampai satu tahap tu sebab dia kita dalam bidang construction. Okey. Daripada mula-mula daripada account, lepas tu daripada account rasa tak kena jiwa lah. Oh, boleh ni background account. Lepas tu Okey. tak kena jiwa. Kita jump to admin company construction. Okey. Lepas tu daripada situ kita kerja buah bagi peluang kita belajar macam-macam. Tapi siapa lagi kita jadi coordinator. Okey. Daripada situ bila ikut construction ni dia ikut projek. Betul. Bila ikut projek ni ada satu masa kita kena ikutlah company tu pergi mana. Jadi apabila kita nak lagu tu. Okey. Bila ada kita kena keluar daripada zone selesa. Daripada zone selesa tu kita tak boleh makan gaji tu. Kau si makan gaji dah. Sebab anak besar. Okey. Jadi komitmen dengan anak kita jadi kau lama kau jauh. Jadi kita buat keputusan berhenti kerja kita jual. Berhenti kerja dulu ke ataupun jual dulu? Kalau jual tu masa zaman kerja tu macam-macam kita jual. Online tak online, sandwich tak sandwich. Kita buat belakang. Macam-macam. Macam-macam jenis nak jumpa kita ke. nak ambil side income ni. Okey. Kalau duduk kat lupa tak ada side income pakai gaji basic tu boleh hidup Boleh tapi hidup. tak mewah. Kita kena Yalah. rajin lah. Kena Pokok mana rajin kena lah. rajin. Betul. Cari side income. Daripada situ start. Lepas tu bila nak start niaga ni fikir bukan baru sekali, fikir banyak kali. Fikir tak apalah. Kita berhenti kerja, kita start jual.
Benda paling mudah masa tu untuk orang Kuala Lumpur ni makan nasi lemak. Nasi lemak. Memang Kuala Lumpur ni dia Dia trend dengan nasi lemak trend tak? dengan nasi lemak. Orang nak pergi kerja beli nasi lemak pagi, anak nak pergi sekolah orang singgah beli nasi lemak. Ya. Orang meeting ke nasi lemak. Ya. Dia start daripada nasi lemak tu. Buat nasi lemak. Buat tu bukannya tu sedap. Bukan terus sedap lalu. Kita buat, kita tengok apa? Feedback orang. Sekitar tahun berapa tu Kak Aifa? Sekitar tahun 2021, 2022. PKP lagi ya, tak silap saya. Dalam PKP lagi PKP lah. fasa kedua lah kot. Dia boleh bergerak dah. Ah. Dari PKP fasa kedua kita. Okey, masa tu tahun 2021. Saya kenal Warung Cik Siti 2023. Maksudnya 2 tahun selepas tu baru saya dah mari ke Warung Cik Siti sebelum ni di Pasar Keramat. Oh, Pasar Keramat. Okey, jadi kisah tadi bermula bukan dengan nasi kerabu lah. Bukan nasi bermula lemak. nasi lemak. Bermula di rumah. Bermula di rumah online, lepas tu kita sewa tapak. Bermula daripada situ. Okey, zaman tu apa cabaran ataupun penguat lah untuk Kak Aifa rasa nak teruskan. Kita tahu orang yang nego dari rumah, orang yang nego online ni kalau tak ada konsisten yang baik, disiplin yang baik, mungkin akan rasa down, rasa give up, rasa yalah okay. Betul. Nak stabil. Lagu mana Kak handle waktu tu? Nak terus disiplin lah. Maksudnya kalau kita diri, kita awal-awal lagi nego 10 hari, tak ada sambut tukar nego lain dah. Komitmen bulanan. Komitmen bulanan. Bila kita ada komitmen, automatik. Macam mana pun kita nak kena bayar kereta, rumah, anak dah banyak dah. Pepos, susu. Masa tu anak kecil lagi. Jadinya komitmen bulanan. Bila kita ada komitmen bulanan ni, automatik memang kita kena macam mana pun kena bangun pagi. Kena bangun pagi. Macam kita makan gaji kot dengan orang. Macam mana pun kita kena bangun pagi kot nak pergi kerja. Okey. So cabaran dia masa tu? Cabaran dia masa tu kita beginner. Tak ada basic, masuk rumah je lah untuk makan diri boleh. Memang kelebihan masuk tu sendiri ke belajar dengan orang ke ataupun? Dia dengan mak. Kita rasa mak kita masak sedap dia. Okey. Kita ajar buat lagu mana. Ajarlah. Dia ajar, dia suruh rasa. Daripada situ kita start buat. Betul bagi customer beli. Nak dapatkan customer dulu susah. Susah. Susah setahap mana susah tu nak dapat customer? Dulu tu sekitar tahun 2020, 2021. Zaman tu agak media sosial pun tak berapa. Tak berapa. Tapi ada dah cuma tak berapa nak macam loan ni dah. Ekonomi masa tu dengan COVID. Ramai. Masa COVID, lepas COVID tu mungkin ramai orang dia hilang kerja dia. Daripada hilang kerja tu dia ramai lah peniaga-peniaga baru ni. Dia cuba belaka. Ada jual kuih macam-macam dia cuba. Termasuk nasi lemak. Banyak orang jual nasi lemak. Maksudnya sebelum main jual nasi kerabu ni, nasi lemak. Ya, nasi Tapi lemak. dah ni apa tak jual nasi lemak? Sebab kita tak ada. Tak ada. Demand nasi kerabu lagi tinggi. Jadi kita kena ikut demand orang lain ni lah. Okey, nak boleh kau buat keputusan nak jual nasi kerabu tu pasal Kak tadi kecek kata teh nasi lemak. Okay, R&D nasi lemak, apa jual nasi lemak, cari customer nasi lemak. Tetapi lagu mana nak ambil titik point untuk ubah kepada nasi kerabu. Sedangkan di KL ni sebenarnya budaya makan nasi lemak pagi. Kita nak ubah budaya makan nasi kerabu macam Kelantan kita, agak sukar sebenarnya di KL. Betul. Kalau kita tak betul-betul kuat. Betul. So macam mana dia punya tu? Dia ada saing lah, orang kata pakat abel lah. Kita tak kenal pun dia benar. Kita duk pergi makan kedai dia. Dia jual ayam penyet. Lepas tu dia hari-hari duk pergi makan jadi saing. Jadi baik lah. Kenal muka dia pun orang Kelantan, kita pun orang Kelantan. Situlah dia royak, apa mu tak jual nasi kerabu ke, nasi belauk ke? Sini tak ada ni. Dia kata dalam kawasan Keramat ni tak ada nasi kerabu. Dia kata gitu. kita kata modal nasi kerabu ni besar be. Ya. Modal nasi kerabu, modal nasi belauk besar. Kalau tak habis ayam seekor tu, kiok jugalah masa tu. Betul. Lepas tu dia kata tak apa.
Mu buat dulu. Aku terah. Kita buatlah. Tawi dia terah. Kita dia terah dia apa? Lepas tu dia kata, kena buat gini-gini sikit ni. Kalau orang Kelantan selera dia gini-gini. Ya. Lepas tu kita ikutlah. Ikut. Lepas tu, siapa masa kita nak start tu, kita start dengan 2 ekor ayam. 2 ekor ayam. 2 ekor ayam. Sedap point ni sedap 2 ekor 2 ayam. ekor ayam kita start masa Lo ni berapa ekor ayam? rahsia. Kita tengok orang beratur tu pun kita boleh tahu dah lah. Kita boleh cekera dah. Sebelum nak start dengan 2 ekor ayam tu tak tahu dah berapa puluh ekor ayam hak tahunya. Ya. R&D kan? Ya. R&D we orang makan. Bukan dia seorang terang. Ya. Kita panggil lah, we panggil sain-sain. Makan, komen. Gapo dia tak cukup. Kita rasa sedap dah tak? Kita rasa sedap dah tapi kita tak boleh ikut selera kita saja. Betul. Kita tak boleh nak ikut selera kita. Kita kena ikut selera ramai. Nak cari ya. titik temu semua disukai tu agak sukar. Betul. Ambil masa sebenarnya tak? Ambil masa kita balik Kelantan. Kita terah belakang kedai nasi belakang ke. Sahur-sahur kita terah belakang. Macam Kak Acik ke apa tu deh. Kita terah belakang. Terah-terah. Lepas tu kita ni kata okey. Boleh lah buat tu. Bila buat tu nasi belauk tu kita start dalam Bazar Ramadan. Start di Bazar Ramadan mana masa tu? Pasar Keramat. Pasar Keramat? Sebab kita duduk ada Keramat, kita start dalam Pasar Ramadan Bazar Keramat. Masa tu macam-macam lah. Tok laku ada. Tohu ada. Memang caranya memang kena tahu. Tak boleh nak pelan-pelan. Jaga dia memang tahu, tak boleh pan lah. Kita tahu setahu kita lah orang-orang share kat kita. Kalau nego makan ni elok ke, kalau pan boleh pan lah, jangan. Kalau tak habis, baik kita sedekah orang ataupun tahu daripada kita jual balik. Betul. Tak? Betul tak? Patah lagi lah. Patah Kalau lagi kita lah tu. nak jaga kualiti lah. Betul. Jadi ramai orang tak faham. Dalam nego makan ni lah khususnya. Berjenis perangat balik. Kita boleh check benar kalau kita tengok. Betul. Orang tahu-tahu dia boleh check ni ayam panas. Betul. Ni sayur lembek dah ni nampak. Ni barang-barang perangat dah ni. Betul. Ayam goreng tak habis tu kan jadi ayam sambal. Jadi hak tak habis lah ke. Tak apa kalau kita buat gitu, jatuh kada rugi. Ada setengah mengatakan, rugi apa pula kita nak. Kita jangan fikir rugi hari tu. Kita kena fikir ke depan. Ni bijak. Ni bijak. Kita kena fikir ke depan. Ada. Kalau customer kita tak mari, depan-depan. Kita boleh tahu. Kita tak tahu. Dia oyak korang. Tak payah gia ke dah tu pan. Kita tak tahu. Benda tu bergerak setara mana. Okey. Dari mulut ke mulut. Cerita hak sebelum ni hak menarik sebenarnya hak daripada hak sekarang ni ramai hak tahu dah. Cerita sebelum ni sebab tu kita punya tagline minta maaf acu cerita. Cerita semalam tu ada cerita, esok belum tentu kita duga. Hari ni kita nampak. Tak, jadi cerita hak semalam ni adalah sebelum ni apa cabaran hak paling Kak Epa rasa susah. Ya Allah, siapa kau fikir, ya Allah tolonglah siapa tahap tu. Susah. Cabaran paling utama. Dalam nak membina ni lah. Nak main nama. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri tu lagu mana? Perasaan malah, perasaan malu. Malu tu paling besar lah. Sebab kita Dulu boleh dok kecek-kecek lagu ni? Kan tak boleh. Tak boleh. Kita perasaan malu tu, kita duduk office. Kita kerja office. Ngadak PC. Ngadak laptop, ngadak komputer, meeting, kerja boh Mak Saleh, boh Cina, boh India. Bila kita siapa-siapa kita kena duduk jual nasi tepi jalan. Jual nasi tepi jalan. Malu lah perasaan tu malu. Dia benda tak hina sebenarnya. Ya. Tapi perasaan tu malu. Malu tu sebab kita tak biasa. Kita jadi rasa rendah diri. Dulu pergi kerja, duduk Pak Ekong, ada jawatan, kira jumpa dengan orang, jumpa pula dengan orang macam-macam position. Kita sign belakang. Tapi bila sampai satu masa tu, kita kena start jual nasi tepi jalan. Masa tu malu juga nak angkat muka. Benar. Tapi bila kita fikir balik, aku cari rezeki halal. Lepas tu kalau aku tak jual ni, aku nak bayar kan komitmen. Selain jual tepi jalan tu, ada tak? Biasa orang akan letak di kedai-kedai juga. Ada letak. Ada letak di kedai-kedai juga. Kalau tengok tu, Wan Cepati tu, dia lah
antara kedah yang saya letak, dia terima dengan hati terbuka. Marilah apa? Letak nasi. Siti nak letak nasi, marilah. Dia jual. Kira kita tolak ke dia lah. Lepas tu masa tu sebab kita bila kita jual ni kita kena ada satu brand. Ikut tak apalah brand kita tu kita kena buat, kita kena develop brand kita tu. Biar siapa orang kenal. Masa tu kita jual nasi lemak pun Cik Siti juga. Start daripada Cik Siti Masa tu. letak tu nasi lemak bukan nasi kabur lagi? Lagi. Oh. Nasi lemak, memang nasi lemak. Start dengan nasi lemak. Okey. Letak dekat Wan Chapati. Letaklah, adalah 2-3 tempat kita letak. Bila letak tu, bila orang mula-mula kenal, bila orang cakap nak nasi lemak Cik Siti ada lagi ke? Kita rasa, sedap juga nasi aku benar. Dia rasa gitulah. Kata bila demand dia kau ada kan, orang kedai kata nasi lemak habis dah ni, boleh tapak tak? Masa tu hari kita buat, masa kita letak kedai orang tu, kita letak hari Sabtu Ahad. Satu Ahad sahaja. Dululah mula-mula permulaan tu Sabtu Ahad. Lepas tu kita letak hari-hari. Kita tengoklah bila makin lama kita dapat tepuh daripada masjid, tepuh infak, tepuh sekolah. Dia jadi kau meluah. Tapi sebab orang tahu brand, ada brand. Nak nasi lemak ke apa, nasi lemak Cik Siti. Sebab tu pentingnya ada brand. Kita kena kukuhkan brand kita dulu. Boleh kita boleh start nak jual gapo pun tak. Sebab kalau nasi kabu, banyak nasi kabu orang jual. Nasi kabu siapa? Jadi sebenarnya warung Cik Siti ni, bagi saya lah, orang lain saya tahu, bagi saya warung Cik Siti ni top di Lemah Keleh KL. Bagi saya lah. Alhamdulillah. Maksudnya orang mari ke KL ni kalau cari nasi kabu, dia akan tuju warung Cik Siti. Kalau kita search dekat Google ke mana-mana platform sekalipun, memang akan naik video-video warung Cik Siti. Lepas tu macam tadi Kak cerita, start dengan nasi lemak letak kedai orang. Ada tak kedai-kedai hok tolak? Ada. Sebab kita letak tu dengan apa ni, dengan perbincangan, maksudnya kecek kira dululah. Sebelum kita letak tu kita tanya dulu. Bukan terus bawa nasi kita letak. Kita tanya dulu. Ada hak tolak? Tu apa? Kemungkinan tu memang banyak lah untuk orang tolak tu, sebab kita new beginner. Ada dah orang yang buat sebelum-sebelum ni. Nanti dia akan tanya, saya ada dah nasi lemak. Kalau awak tak nasi lemak juga, lah orang lama. Kita kena royak ke dia, kita kena maintain lah apa. Orang kata kena royak gapo dia hak lain daripada kita. Masa tu saya buat nasi lemak dah pisang. Nasi lemak dah pisang. Nasi lemak dah pisang. Soalan tadi, bila nyoba mula jual nasi kabu tu, bila ada seorang saing tu minta buat nasi kabu. Lagu mana perasaan masa tu? Aku dah ada customer nasi lemak. Aku nak kena mula balik dengan nasi kabu, nak cari customer nasi kabu balik. Agak ayalah kena patah balik lah. Dia start di Bazar Ramadan kan. Bila kita di Bazar Ramadan, kita stop nasi lemak. Okey. Sebab bulan puasa, kalau orang Kelantan lah dia tak makan nasi lemak. Kalau orang Kelantan, orang KL dia makan. Bila tak di Bazar Ramadan tu, kita buat nasi belauk, nasi kabu. Ada siapa nasi tu. Daripada situ tu, orang mula kenal. Lepas tu orang tanya, biasa kalau bukan bulan puasa niaga kat mana? Masa tu kita tak niaga lagi. Kita saya niaga kat depan tu je. Depan jalan. Masa tu tak niaga, tapi dia macam dia mari perasaan tak apalah, kita royak je lah dulu. Royak dulu. Benda boleh tutup lagi. Boleh tutup lagi. Lepas tu kita mikir. Lepas tu kita mikir. Lepas tu lepas raya orang mari, orang telefon kan, sebab di kertas buku kita tak nama telefon. Orang telefon. Kak, kat mana kedai nasi kerabu ah? Sudah lah. Start daripada situ, kita pun buat sikit. Buat dengan cara sikit. Mula-mula buat dengan kita gorengnya tu 2 butir, naik 5, naik 10, naik 15. Dia naik gitu. Siapa kelon ni 100 butir. 100 butirnya. Sehari. Dahsyat, maksudnya mula daripada 2 butir. Mula daripada 2 butir,
Semua tak habis. Ada benda tak habis tu memang tak akan lari. Takkan lagi dah dalam. Memang ada dalam kamu orang nego. Wak Iman, Loni sekali pun Loni sekali kalau pun nampak ada orang je. beratur tu pun ada juga tanya orang tak beratur. Ya Ada gitu juga. kan nego ni. Dia turun naik tu ada sama. Okey, lagi satu bila cerita pasal sedap benar cerita ni memang sedap. Dia kisah untuk inspirasi kita sebagai orang nego khususnya, tak kisahlah untuk guna orang nego pun boleh, orang siapa-siapa yang inspirasi lah. No ayatnya jangan terus give up, terus disiplin. Nak tanya kak apalah dia. Dalam semasa titik bila rasa aku dah berubah. Aku dah tak maksudnya bila rasa teringat pak terdetik kata dulu aku nego di rumah. Nego tepi jalan, pergi atur kedai orang. Betul. Pak meri terdetik. Kadang-kadang orang tak perasan tengok dengan perubahan cahaya aku dah ada tiga lot lah ni deh. Kata masuk Datuk Keramat sini ada 2 lot, 2 pintu. Bila masa terdetik tu? Ya, benda tu dia ada semua dalam kepala. Ha. Sebab itulah asal kita benarnya. Ya. Dulu daripada kita naik motor, pergi beli barang. Naik motor pergi beli barang. Dulu bila kita nego kecil-kecil secara kecil-kecilan ni, kita lah boh, kita lah jom pergi beli barang, kita lah jom masuk, kita lah jom basuh. Semua kita. Ya. Kita buat belaka. Kita rasa benda tu belaka. Bukannya kita cedek PT. Mungkin buat gini, buat gini kita orang tak ada modal dah. Masa tu kalau orang nego tepi jalan tu setiap sen kita boleh tu sangat berharga. Masa tu kita kalau boleh nak jimat lah. Kita pergi beli, kita buat belaka. Daripada pergi beli barang, kita masak, semua kita buat. Daripada duduk, daripada rumah kita masak dengan koli kecil, kita tukar koli besar. Dia ada belaka, step perubahan progress dia tu tu. nampak. Nampak daripada periuk pergi ke koli besar kawah. Dia ada progress dia tu ada sama. Bila kita tengok progress tu, untuk siapa kelan ni tak mudah. Tapi kata manis jugalah. Tak mudah tapi kita rasa benda tu paling manis. Kalau aku tak buat gini aku tak jadi hari ni. Ya. Dia kena daripada orang nego ke apa pun dia kena rajin lah, kena buai belaka, perasaan malu, malah dia tak boleh ada dia kata. Ada juga tapi adalah time sampai ada hari tu kita letihnya hari ni. Nak kena masuk, nak kena jual. Yalah hari-hari dah. Hari-hari. Pukul berapa bangun agak-agak? Kita kalau jadual saya kat 4.30 lah. Lo siapa lo ni? Siapa lo ni? Daripada dulu siapa lo ni? 4.30. 4.30 pagi dah start bangun. 4.30 pagi kita dah start bangun. Bagi-bagi beli ke apa malam beli belakang siap dah. Kalau dulu kita beli siap lah ni orang mari atas. Okey. Itulah kira kata dia lama cabaran tu dia bukan mudah. Dia ada yang membantu. Ya. Bila kita ada penambah baik lah penambah untuk baik memudahkan kerja kita lah. Macam mana pun kita kena orang kata adalah kita ketubik waktu berduit benda tu akan memudahkan kita. Kecek pasal duit. Berapa modal masa tu? Kita kecek ni kecek pasal zaman hari tu modal masa tu. Berapa pun spend untuk nego berani hati. Modal ni lelaki saya lah, suami saya ni dia bagi 500. 500 untuk nasi lemak. Nasi lemak? Modal untuk nasi lemak lah. Dia kata ni duit kita pun ada benarnya. Tapi sebab dia tak lelaki kan. Dia bagi, dia kata ambil duit ni 500 buat permulaan modal untuk nego nasi lemak. Kita ambil lah duit tu. Daripada 500 tu. Berapa syarat dia masa tu dia beli 500 tu? Kalau kita sebagai seorang jantan ni bila kita cekerok lah orang panggil jaminan ni 500 tengok mu boleh buat gapo dengan 500 ni apa ia kata masa tu. Dia kata gini, 500 ya ni kalau beranaklah dia. Kalau kata mampu dengan modal kita tak ada patut siput nego lah tu. Maksudnya habis tu tali ayat last. Tali ayat last. Maksudnya tu saving 500 hak ada, spend 500 kalau habis hak ni. Tak gelak dah lah. Maksudnya kita mungkin kena cari modal lain pula. Mungkin kena cari jalan lain pula.
Daripada RM500 tu kita beli bagai nasi lemak. Jual. Dia gini nego ni. Dia bukannya mari sehari jual boleh RM500. Laku lalu tak? Ada. Macam kita jual hari ni boleh 150, esok boleh 200. Bila kita kumpul balik untuk sebulan tu, banyak benarnya walaupun jual tepi jalan. Ya. Tapi cuma dia mari dengan Sikit-sikit. Dia tak mari, orang tak mari 500 kali jual. Dia tak mari, ada je hari hujan ke, hari orang letak gaji ke, dia efek belakang. Uji dalam nego adat resel dalam nego lah perjalanan dalam perniagaan itu mesti ada turun naik dia. Turun naik. Jadi siapa kita ni pun dia turun naik lagi. Tu maksudnya pada zaman dulu dengan lawan ni pun sama je sama adat nego ni. Cuma skala lain. Lawan ni kalau dulu biasa tahu ayam 2 ekor, lawan ni mungkin boleh tahu ayam sampai 15 ekor pun ekor. Tak? Lagi banyak. Dia risiko dia kohor besar. Kohor besar nego, kohor besar risiko dia. Okey. Jadi salah satu saya dapat sini tekad. Bila satu lagi dia bermula dengan tiada gapo-gapo. Saya suka bila orang yang bermula dengan tak ada gapo satu ni, dia betul ada satu tekad yang tinggi. Kalau dia nak benda tu dia nak juga. Dengan sebab dia tak ada gapo-gapo. Kalau dia dah ada gapo-gapo, tak apa aku rugi pun duit aku ada lagi. Dia beza dengan contohlah mak kita ada kedai. Lepas tu mak kita week kita. Daripada satu kita lain. Run je. Kita maknanya kita take over je lah. Sambung upgrade sikit. Daripada mak kita. Tapi lah ni kita daripada kosong. Kita meja pun tak ada dulu. Baru putih meja dulu. Tak ada meja. Meja pun abang aku arwah dia arwah dah. Arwah abang aku batu bagi. Dia kata tak apa mu pakai meja aku. Sewa mu tak sekira lagi. Mu jual dulu. Tak ada orang baik macam dia. Ya. Jual dulu. Baik betul jarilah orang nak bantu serta. Kita dalam keadaan memerlukan supporter, orang yang menyokong kita untuk terus kuat. Betul. Dan terus untuk yalah kita pernah berada juga di tempat ni kat EPA. Kita biasa nak nego juga. Nego kita je ni pun kata tadi saya nego pula hari lepas tu habis. Jadi bukan tak kena lagi. Rezeki saya pun bukan belum ada lagi, bukan tak ada, belum ada lagi mungkin. Jadi kita pernah duduk di tempat tu juga. Kita pernah nego, kita tolak jual kuih blender puding karamel tu. Benda tu kena duduk dalam ais. Tolak troli di Tasik Titi Wangsa. Rasa je. Masa tu po kat apa malu ada serba nak Patame Tasik Titi Wangsa ni kebanyakan orang hok kenal pun ramai akan jumpa situ. Betul. Sebab situ ada salah satu tempat tu pun di KL ni orang pergi beradah. Betul. Bukan zaman dulu ni tak ada. Go satu tame main kolej tak ada lagi zaman dulu. Betul, tak ada lagi. Basikal tak ada, main basikal tak ada zaman dulu. Kita biasa dah nego di Tasik Titi Wangsa. Kita tolak troli jual puding. Masa tu modal kita pun lebih kurang puding kasar juga benar. Waktu tu tolak troli dengan hujannya, dengan gapo, dengan berambak dengan puasa lagi. Zaman tu tak ada kabut sel. Betul. Zaman tu tak ada kabut sel. Ni cerita kita pula. Kita cerita sikit pasal kita. Nak ayatnya kita pernah lalui seperti Kak Epa lagi lah besar hok dia lalui. Kita lalu sikit tu pun dah rasa macam orang yang betul-betul kuat ya boleh. Kita memerlukan supporter lah. Sebenarnya kalau kita sorang juga rasanya kalau sorang kena betul-betul kuat. Dia benarnya pasangan pun main peranan juga. Pasangan pun main peranan juga. Bila kita down ke, dia lah akan motivate kita balik. Kalau dia down juga kan? Kalau dia down juga, kelau. Kelau ni. Okey. Cabaran kita kecek dah. Detik perubahan tadi Kak Epa kata berlaku di dapur sendiri pun kita dah nampak daripada kholi kecil ke kholi besar jadi kawah, poyok kecil jadi poyok besar dah. Ni di sebalik kisah ataupun kisah menarik yang momen yang paling membanggakan sepanjang nak capai tahap ni. Bila kita dapat peluang
untuk sewa kedai. Tapi daripada masa yang sama kita takut. Bila yalah kita kita duduk di Pasar Keramat tu, Okey. tepi jalan je. Kedai kecil. Tapi bila peluang tu mari, sign offer, nak sewa tak kedai. Tahu je lah kalau shop lock ni, modal dia berapa. Ya. Bila kata masuk kedai, mesti dia ada deposit. Tu plus one macam-macam lah. Banyaklah kena cedek dari segi duit kewangan tu dia. Masa tu kita fikir. Okey tak apa, kita terah. Tak terah tak tahu. Bila kita cuba tu, kita tengok customer kita ni support. Maknanya daripada kita kedai, daripada kita tepi jalan sewa tapak, lepas tu kita sewa kedai, ke kita sewa shop lock, customer tu memang support kita. Sebenarnya beruntung, bernasib baik kita boleh customer yang supportive. Ya, betul. Yang positif, yang tapi ada juga customer yang ada je customer yang tak apalah, waktu tak usah cerita lah. Tak usah cerita lah. Mungkin kalau 1,000 kat, mungkin dalam 10 orang. Tak apalah, itu hadiah lah dah. Jadi kita terus ke hadapan, terus melangkah. Lepas tu bila kita berjaya buka, hari yang paling saya sebab hari pasal sembok. Pasal saya buat Sebab. saya buat kedai ni lah. Sembok kedai ni. Bila orang gata kering mari, gata sembok kita, sebab masa tu. Kata ya Allah. Tak pernah terfikir ada sembok. Nama kita diri pula tu. Besar gah lah ada tepi jalan. Masa tu mari tak mikir, aku masa tu duduk di tepi jalan. Mikir belaka masa tu mikir belaka. Duduk dapur, susah-susah senil dapur, duduk gaunyo, go tu go ni tak. Terbokok bangun pagi duduk buat daripada adalah hari yang bangun awal tak apalah, kalau hari bangun lambat tu dengan anak nak pergi sekolah macam-macam. Nak mengurus nak ngurus anak lagi. Nak urus kedai lagi, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, beli barang. Dia bila kita duduk masa hari pasal waktu kita duduk men depan tu, kat parking tu. Lagu ni rasa ni ada kedai. Tapi nak bolehkan ada kedai tu, banyaklah kita lalu dah. Rasa masa pasal sembok tu memang pahlawan ni ada lagi. Maksudnya signboard ni ada nilai. Nilai sentimental tu besar. ada. Ya. Betul. Ya, sebab tu bila kita lalu banyak kesusahan. Betul. Kalau kita mari dari Senin mungkin tak rasa apa-apa. Kita tak rasa. Marilah kering tinggi bangunan kat sisi sekalipun pasal tak, tapi kita rasa satu kebanggaan. Walau mungkin bagi orang lain mungkin rasa naik signboard. Alah, naik signboard ikut. Tapi bagi kita yang menghargai, besar. Betul, kita rasa benda tu. Padahal saya kering mari je pasal. Orang mari pasal tepek kata. Kita duduk depan tu, kita tengok. Rasa dia tu memang tak boleh describe. Rakyat tak momen tu? Ada? Ada rakyat. Ada rakyat. Bila kita bubuh ni, bila kita lah ni kan sosmed semua kan. Kita bubuh dalam TikTok. Customer hak support kita, tahniah Cik Siti, tahniah. Kita lagi suka. Kita lagi suka. Walaupun sepatah tahniah pun kita. Dia customer kita ni dia di zaman viral ni memang kita nak customer ramah. Tapi customer ramah viral tu belum tentu lagi support kita. Dia akan macam touch and go. Tapi kita nak customer kita, dia stay dengan kita. Apa kita buat, dia support. Okey. Kecek pasal sebok tu tak apalah, nanti kita buat pula nanti sedap pasal sebok-sebok ni. Jika kembali kepada hari pertama, apa nasihat Kak kepada diri Kak sendiri, bukan kepada orang lain? Kena dengan keadaan sekarang ni, kalau kita patah balik pada hari mula-mula perjalanan Kak buat di rumah, jual online, jual atok kedai, jual tepi jalan tu, apa ya Kak nak motivate diri masa tu dengan adanya sekarang? Kena benda paling penting lah. Tak boleh malas. Tak boleh malas. Kita Melayu ni dia mudah dilabel dengan bangsa malas, orang kata lah. Orang kata, tapi terpulang kepada diri sendiri. Tak boleh malas lah. Malas ni manusia semua ada sifat malas. Malas tu memang tetap ada. Kita kena lawan lah perasaan tu.
Okey, pengorbanan. Kita kecek pasal pengorbanan. Pengorbanan paling besar rasanya setakat ni, sehingga hari ni. Pengorbanan paling besar yang dilakukan oleh Kak Epah. Nak tahu juga pengorbanan. Dia banyak pengorbanan ni. Bila kita Tapi yang besar kali, yang paling rasa Allah sampai ke tahap ni aku berkorban. Masa dengan anak-anak, masa untuk diri sendiri. Lepas tu daripada husband lah. Dia sampai sanggup berhenti kerja. Dia berhenti kerja. Dia pun berhenti kerja. Sebab dia tak sanggup tengok bini ni buat kerja seorang. Okay. Kalau masa duduk jual tepi jalan tu, mata-mata telefon, okey ke? Okey ke? Masa tu dia dalam kerja, kita faham lah dia dalam kerja. Kita okey je. Tapi kalau time hari ramah kalut tu, bila masa time kalut tu, Nak mengurus seorang tu. nak mengurus seorang tu macam-macam lah. Nak buka meja. Mujur masa tu tak pasal kemah lah. Nak buka meja, nak susun, nak ngakak barang. Daripada kereta ke meja. Masa tu duduk rumah tingkat 2. Daripada tingkat 2 tu, buat turun lift. Daripada lift, ambil kereta pula. Daripada dalam kereta, buat turun pula kedai. Dia gitu rutin dia. Rutin harian tu. Orang nampak senang je. Orang nampak siap buka atas meja siap dah. Orang tak tengok. Kita daripada tingkat 2 turun lift. Daripada lift tu lift nak pergi ke kereta. Banyak step dia. Lepas tu husband ni dia sanggup berhenti kerja. Mungkin orang kata masa tu orang kata gini, nega utang besar boleh lah berhenti kerja. Tak. Sebab kita kerja, dia kerja dengan jual ni tak sama. Kerja ni tentu dah kita dah ada gaji bulan. Masa tu dia nak berhenti tu, dia bincang jugalah. Bincang kata, tak apalah kita cuba. Pendapat Kak Epah masa tu benar tak dia berhenti kerja? Masa dia nak berhenti, saya tak setuju pun. Tak setuju. Saya kata jangan. Sebab masa tu dia pun sarjan. Jangan berhenti. Tapi dia kata tak apa, kita buat. Kita berhenti. Kita cuba. Kalau tak okey lah, kata Dia tu keputusan yang paling utama. keputusan berat jugalah, agak berat juga. Sebab kalau seorang kerja, seorang nega, kurang-kurangnya kalau Ada backup. ada backup. Adalah backup. Backup kata kukuh. Kukuh bulan ni tentu dah. Bulan tu dah dapat. Tentu dah dapat. Tak. Tapi kita tekad lah masa tu. Dengan berani, tapi daripada masa yang sama tu kena cuba gapo mari kita kena cuba belaka. Tak Berserah boleh. lah. Berserah. Berserah Dia lah kalau tak boleh berserah duduk saja. Dia kena berserah dengan berserah usaha. bersama dengan usaha. Okey, maksud sini satu pengorbanan tu side tok lelaki. Hok Kak Epah dia. Kalau saya Berhenti kerja tadi, berhenti kerja dah. Kalau Berhenti pengorbanan kerja tu paling besar tak? dia tak mudah benarnya. Tak mudah. Sebab kita dah zon selesa kita lama. Bila kita kerja dah lebih 20 tahun ni. Saya juga nak berhenti. Saya juga nak berhenti lama. Aku berhenti kan? 20 tahun kerja. Dekat 20 tahun kat kerja. Berhenti. Kerja maknanya kerja lah saya kerja tu paling lama rasa 9 tahun. Saya duduk di company yang sama. Tempat ngelah tu lah. Tempat ngelah tu 9 tahun, dekat nak masuk 10 tahun. Kita selesa dah situ. Ya. Persekitaran baik, bos Ya. baik, tak ada toksik-toksik ni. Bila kita nak melangkah daripada keluar zon selesa tu, macam-macam kita fikir. Takut tu lah. Nak lawan tak. Kalau kita duk fikir, tak boleh ni, tak boleh. Aku kena kerja. Jadi pengorbanan Kak Epah berhenti kerja. Berhenti kerja. Lepas tu masa dengan anak. Masa dengan anak tak seroyak lah. Ya. Masa dengan anak tu memanglah kita hari-hari duduk rumah. Di rumah tak? Sama, Tak kerja. rumah yang sama. Tapi bila orang nega ni, masa kita tak sama dengan orang lain dah lah. Orang lain tidur, kita bangun. Ya. Orang lain bercuti. Orang lain Kalau bercuti, kita tak- anak-anak kita duduk rumah. duduk rumah. Jadi- Dia lagu tu lah. Masa untuk diri sendiri, untuk family tu tak ada lah. Semua masa tupu ke bisnes. Tupu ke nak jual. Cuma saya pernah dengar orang nego ayat saya. Orang nego budaya hidup dia lain.
Maksudnya macam Kak ayat tadi, time cuti sekolah, orang lain boleh pergi cuti bawa anak, Betul. holiday, mandi patah, mandi Ah, laut. betul. Tak. Kita kerja. Ah. Kita bukan ikut timing kalender. Betul. Jadi kita cari PT tapi bila dia bercuti kau-kau. Tu as reward lah kata. As reward lah kan. Reward Sambil-sambil as reward dengan betul-betul bercuti. Maksudnya itulah adalah budaya orang Nego. Betul. Dia tak boleh ikut jadual orang awam macam orang skala ni lah. Betul. Deh. Impian terbesar. Jalan nak- Nego ni lah. Tak kisah Nego kalau apa nak impian lah. Kalau untuk Nego ni saya nak kata nak kualiti tu saya nak Kekal ke? kekal. Saya tak tahulah kalau bagi pendapat saya kalau orang lain bila dia laku dia nak buka cawangan. Ya. Bagi saya tak asyik. Nak tanya juga apa tak buka cawangan macam ni di Setiawangsa letak Shah Allah so kelas so Kaja, Bangi. Apa tu? Ada je banyak dapat offer. Offer orang telefon nak sewa kedai pun Yeah. ada, orang nak share joint venture pun ada. Waktu customer royak kak buka lah di Shale ke. Sebab ada customer kita tu daripada Shale tiap-tiap minggu mesti mari. Jauh lah saya nak mari tu saya kau buka Shale. Kita tak asyik benda tu. Sebab benda tu kalau bagi saya lah. Sebab saya bulan ni kita masak semua sendiri. Boleh je kita ajar ke pekerja. Tapi orang lain buat belum tentu sama dengan kita buat. Betul. Bukan belum tentu daripada segi rasa tu daripada cara dia buat tu. Kalau kita makan gaji, kita pergi ke, tak pergi kerja pun gaji tu tak ada. Kalau kita jual ni, kalau kita buat sambil lewa, hari ni 10 hari lagi ke, sebulan lagi ke, belum tentu lagi bisnes kita tu sustain. Ya. Jadinya saya nak jaga kualiti je. Saya punya orang kata cita-cita saya biarlah saya kekal ke nama Cik Siti tu sebab susah saya nak buat brand tu. Daripada saya susah sampai ke ada loan Cik Siti tu sampai ke orang kenal. Loan ni mana-mana tak ke Cik Siti. Cik Siti mari ke. Orang kenal Cik Siti tu. Bila saya serah ke orang untuk handle bisnes saya rasa dia akan buat lebih kurang. Bila orang buat orang makan gaji, dia akan buat lebih kurang. Kita pun ada perasaan itu masa kerja dulu. Tak apalah hari ni, bos suruh buat kerja hari ni. Lebih kurang ya kerja. lebih kurang tak. Dia akan ada perasaan. Bukan nak berfikir tak baik pada orang, tapi betul. kita beringat. Dia tak sama. Pasal kita nak bina benda ni bukan masa yang pendek, sikat, Betul. mudah, benda lalu banyak perkara. Jadinya kita sayang brand kita ni. Kita orang mana customer hak start daripada saya tepi jalan tu dia tahulah. Dia berbeza dengan orang kita. Tak apalah warung Cik Siti sahur dah. Sebelum kita sahur tu kita duduk bawah sekali. Jadinya kita nak jaga benda tu. Sebab tu saya tak suka saya tak boleh nak buka cawangan lain. Sebab saya nak jaga sini pun orang kata antara Keramat dengan Setiawangsa ni pun kadang-kadang kita memanglah benda tu hari-hari kita buat. Tu pun ada juga hari tak stabil. Kita nak jaga benda tu. Maksudnya kualiti ni penting. Kualiti tu penting. Kita nak jaga untuk long term. Betul. Kita nak terus kekal di industri lah. Supaya orang ingat biarlah tak ada mana-mana cawangan tempat pun tapi orang ingat semua tempat kenal tempat kita. Betul. Masa mula-mula saya nak naik, saya ingat lagi. Bila orang mari beratur, saya ingat siapa keluar ni ayat dia. Kedai viral biasa tu. Kejap tu. Ada tu. Kedai viral tak lama. Dia tengah beratur ni. Saya duduk jual depan. Dia boleh buang dengan saya dia. Biasalah kedai viral. Kata, saya tak say benda viral tu. Saya nak kedai saya orang mari sebab orang nak makan nasi kabu. Bukan orang mari sebab kedai Cik Siti viral. Saya tak say viral. Ini pun satu benda baru juga. Ada kedai tak say viral. Ya bukan tak say viral kan. Tak. Kita viral nak mengenalkan. Tapi bila dah gini cukuplah untuk kan nak ayat
Padai dah. Kalau nak beratur lagi ramai pun sebab benda sedap. Tu je. Dia Ah, viral dia sebab sedap. Beratur sebab sedap tak apa. Jangan beratur sebab viral. Sebab viral. Viral ni banyak spesies. Viral ni banyak spesies dia. Jadi kita ambil yang ada value lah. Viral yang ada value. Bukan viral yang kosong. Jadi impian nak terus kekal lagu ni. Orang kata kalau nak kekal tu pun bukan benda mudah. Nak bersaing dengan zaman lo ni banyak kedai nasi kabu Ya, banyak sangat. Gah. Gah. Hak besar, hak sedap juga pada kita pun ada. Jadinya kita tak boleh duduk dia lah. Tak boleh, kita kena ada lah macam apa? Penambah baik ke. Kita kena ada marketing ke. Kita kena sentiasa biar orang ingat Cik Siti tu. Nama nasi kabut Cik Siti tu biar sentiasa orang ingat. Walaupun sedap tapi orang tak ingat pun tak ada juga. Ya, betul. Jadinya kita kena main kat tu lah ni. Okey. Impian dah. Cabaran dah. Kisah emosi kepada sebab masa nak naik signboard. Beres. Ni penutup. Sikit lah lebih kepada penutup. Sebenarnya tadi soalan-soalan penutup dah sebenarnya dah lah kenda-kenda dah. Kita nak tanya sebenarnya banyak benar nak korek lagi tapi kita kesetukan masa benar. Tak apa nanti kita ajak mula. Untuk sesi ni kita korek lagi dalam ramai mungkin nak tahu. Ni penutup lah. Penutup kita nak tanya soalan. Mesej pesanan harapan kepada khususnya sebelum tu lagu mana start ramai orang tahu. Start ramai orang tahu. Dia start ngegap apa benar? Dia Menu gapo hok killer start Cik Siti ni pom menetuk. okey. Gebabu orang beratur pesel bunyi kata. Ada deh. Ada. Kita start dengan lemak bakar. Lemak bakar. Dia sebenarnya orang Kelupu dia tak pandai pun makan lemak bakar. Okey. Kalau di Kelantan pun lemak bakar tu cuma ada bulan puasa. Iya. Okey. Masa tu harga lemak pun murah je. Okey. Okey, kita Lo ni mahal dah. mahal pada daging. Mahal pada daging lah. Maksudnya bila permintaan. Boleh dikatakan kita salah satu kedai di Kuala Lumpur mula-mula jual lemak bakar. Saya rasa betul. Bila kita jual tu orang Kuala Lumpur, lemak bakar? Lemak bakar? Dia macam pelik. Lepas tu bila kita jual orang kita kenal kat orang Kuala Lumpur ni dia suka. Macam orang Kelantan memang suka lah. Suka dah. Dia nak bila dia nak terah tu bila dia terah tu dia repeat. Jadinya kita ada potensi lemak ni. Tapi benarnya lemak bakar ni bergantung kepada perapai. Pada perapai dia lah. Lemak ni lain orang lain cara. Lain orang cara tapi grade dia pun lain juga dia dah. banyak grade benarnya. Dia bukannya asal nama lemak aja sedap. Semua, dia ada grade, ada harga. Tapi masa tu orang Kuala Lumpur ni dia tak tahu, dia jadi macam pelik. Lemak bakar. Ada orang yang tak boleh makan lemak gemuk. Tak boleh makan lemak kolesterol. Dia bila jadi apa kata jadi isu benda tu, dia jadi sahu. Lepas tu kebetulan masa tu orang supply lemak ni tak laku pun lemak saya dia. Bila dah kita cetuskan ada fenomena lemak bakar ni. Ada apa ni? Orang kata stok tu dia orang pula tak ada. Bila dia orang tak ada, jadilah kita buat lembu pula guru. Tak ada dengan stok, tak ada dengan permintaan. Dia jadi viral. Orang Malaysia kan suka viral. Daripada situlah dia tercetusnya lemak bakar. Lo ni semua kedai ada lemak bakar. Ya, majoriti lah. Pakar ayam kepuk pun main lemak bakar. Betul. Tak, kombinasi ayam kepuk dengan lemak bakar. Kita pun tak tahu tapi tak apa dia cuba satu inovasi dari segi makanan ni kena inovasi kena sikit. Ada inovasi dah. Tapi jangan melibatkan benda yang tak baik lah. Betul. Pasal dia bagi makan, bagi masuk perut. Okey, berbalik pada soalan hujung tadi. Kak Epa dah jawab. Bermulanya tu sebab lemak. Main lemak bakar. Main lemak bakar. Dia orang nak tahu belakang lemak bakar tu mana orang tumpu ke kita lah. Ya. Masa tu lah dia start viral, start orang mari.
influencer pertama mari. Masa tu My Selera. My Selera mari. Masa tu saya pun tak kenal dia. Tahun berapa tu? Dalam 2023, 2022 kita lah. Dengan kita dulu ke? 2022. Dia dulu. Dia dulu mari. Masa tu dia siap makan dah. Kita baru tahu ni influencer hak Mas makan Selera, ni. Dia lah mula-mula kedai kita dalam TikTok. Benda tu. Betul, daripada situ orang kenal lah. Daripada situ orang kenal warung Cik Siti. Daripada situ ramai. Siapa lah kita jumpa Nuzul Fazli lagi. Nuzul Fazli 2022 tu duduk Kelantan lagi. Kita duduk kena tukar balik kerja di Kelantan. 2023 baru kita mari sini. Kita jumpa dengan saya Abu Darus, Mas Selera ke apa. Dia lah kata Zul mugi buat kedai warung Cik Siti, nasi kabu. Gilah kita jumpa Abang Meh. Abang Meh duduk dapur ni. Kita ingat Abang Meh duduk dapur dengan peluh dengan kalut lah. Dapur keramat tu kan kecil space dia. Kecil. Masa tu bakar daging duduk belakang. Enggak kau jalan. Zul nak Abang Meh tanya masa tu, Zul nak shoot daging bakar kalau mau makan nak. Mari ke belakang. Masa tu bakar belakang. Betul. Maksudnya kita ada detik-detik tu. Pada tahun 2023 tak silap kita naik KL 2023. Masa tu kita tu buat video. Lepas tu kita pun berterusan support lagi Warung Cik Siti sampai hari ni. Ni pun salah satu kita support Warung Cik Siti. Bukan tak ada kena-mengena apa-apa, saya tak ada share apa-apa dengan Warung Cik Siti. Tak ada lah, lebih kepada support saya. Jadi harapan nak kepada pelanggan-pelanggan ataupun siapa-siapa yang sedang tengok ni ke. Okay. Harapan saya terima kasih untuk customer yang support semua Warung Cik Siti. Kalau ada terlebih terkurang tu minta maaf lah. Kita pun cuma error kata. Minta maaf lah. Tapi teruskan menyokong Warung Cik Siti. Kepada peniaga-peniaga yang baru nak start daripada bawah, teruskan orang kata usaha tu lah. Dia apa-apa pun dia kena minat kena ada usaha, jangan malah. Tu je. Dia diri sendiri, di atas diri sendiri. Dia berkata pada diri sendiri. Kita nak lagu mana, kita nak menaik taraf ke diri kita tu sampai setara mana. Takkan kita nak duduk level tu je, kita kena upgrade lah diri kita. Jadi, itu sahaja nak pesan kepada pelanggan-pelanggan tetap, pelanggan yang baru lagi pun jemput mari ke Warung Cik Siti. Mana baru tak kenal lagi, nak kenal. Pasal orang lain kenal belakang dah. Mari KL nasi kabut Cik Siti. Mari KL nasi kabut Cik Siti. So orang KL pun kalau sebut nasi kabut. Ada lagi cita-cita saya. Saya nak buat kedai Warung Cik Siti ni tempat orang Kelantan berkumpul dah. Connection. Maknanya siapa-siapa mari kita jumpa di Warung Cik Siti. Dia tempat untuk stesen lah kalau bahasa kita stesen. Stesen orang Kelantan. Stesen orang Kelantan. Tak kira lah kalau nak kita bukan nak resih ke. Tak bukan resih. Bukan kena geri dak jadi dia macam ada satu kedai bila orang Kelantan nak jumpa. Ada je sini kedai ni ada satu hari tu Kak Ipa mari. Adik-beradik dia mari belaka tapi tak pakat. Mari makan hari yang sama. Customer kita. Pernah berlaku kebetulan tu. Tengok-tengok jumpa adik-beradik dia sini. Berapa adik jumpa masa tu? Tiga beradik mari hari yang sama tak pakat. Tapi duduk jauh-jauh tu. Jadi saya kata lagu ni deh. Maknanya kita nak buat biar kedai tu macam tempat untuk berkumpul. Pertemuan stesen lah kalau bahasa kita kata stesen orang Kelantan. Tapi kedai ni bukan untuk orang Kelantan saja. Bukan, jangan salah faham. Kita nasi kabu ni adalah Malaysia punya. Semua orang dah boleh makan nasi kabu deh. Dengan lemak bakar lagi, daging bakar lagi. Dari segi resipi ke apa kita tak usah konsep pun. Kita tak usah tanya pun menu ke apa ada sini pasal
Nak tahu kena mari. Nak tahu kena mari. Pasal segmen minta maaf hacu cerita ni, kita lebih kepada perjalanan seseorang peniaga tu sehingga sekarang. Pasal kejayaan masa saya sebut mula-mula tadi, bukan diukur dengan ada kereta mewah, ada rumah besar, ada banyak kedai. Dok, bukan ada semua tu kejayaan. Kejayaan ni atas individu tu yang dia merasa itu satu kejayaan. Tukar proyek besar pun rasa berjaya dah. Rasa tu. Nak ayat yang bukan ada kedai besar ya. Tukar proyek besar tu rasa berjaya dah. Benar kata kejayaan ni adalah satu benda yang subjektif. Betul. Bergantung kepada individu tu sendiri yang menilai kejayaan tu. Jadi itu saja. Jadi jumpa next episod. Terima kasih Kak Epa kerana sudi melayan segmen baru saya ni. Malah dah nak makan-makan berkali, nak buah pula. Jadi kita terima kasih sekali lagi. Semoga terus maju jaya, terus terbaik tinggi. Impi gapo semua tercapai, insya-Allah. Kelebihannya tadi saya dapat disiplin diri sendiri, semua bergantung pada diri sendiri. Jangan malah. Teruskan. Betul. Pasal masa tu akan tiba. Cuma tak ayat kita ya bila. Dia usaha, kalau usaha tu dia kata dia tak akan pernah mengecewakan lah. Kalau kita ada usaha. Dia macam mana pun dia akan mari bila siapa waktu dia. Banyak kata-kata motivasi benar. Dan kita next episode pula kita kecek pasal kata-kata motivasi dia pula. Jadi assalamualaikum, jumpa lagi, minta maaf hacu cerita next. Wah.